Assalamualaikum semua dan selamat datang ke saya juga dengan Rina kakak main game iaitu World.io. Kita kena buat negara kita jadi besar dan kenapa tiga-tiga di Vietnam. Dan akulah sebagai aku dah pilih negara Palestin dan Vietnam. Oh Vietcong. Itulah Vietcong dulu kat sini ya. Oi, masalahnya aku nak keluar oi. Oi, jangan keluar weh. Oi, dah sebab aku tenggelam lagi aku keluar weh. Nak tahu negara aku Malaysia. Okey, kita bagi ni kan kena skin. Sebab nak kasih lain lah. Aku juga yang kena mengalah tukar negara. Sofia, kau ni tukar negara tak? Negara aku dah cukup besar dah. Tak boleh je tukar negara. Aku tak nak beli. Maksud kau apa? Aku tak nak beli. Tengok aku dah nombor 2. Dah, nanti tak lama aku potong. Tengok je ni. Potong lah. Aku berani je. Aku berani je. Nak potong negara-negara besar. Aku dah nombor 3. Kita kena potong si Sofia tu dengan dari negara yang lagi besar dari dia. Besar juga Malaysia ni. Kalau tak bisa lah. Kalau ada Israel dia sebelah aku, sehingga aku import Israel dulu. Mak. Itu aku tertekan je. Aku tertekan. Hehehe. Salah. Cepat. Kita balik lagi. Nampak? Palestin sudah besar bro. Nampak? Aku nombor apa? Aku nombor 3 buat beli salah server ni. Aku pun nak negara besar juga. Kau, kita kena jadi negara terbesar yang pernah ada. Lagi. Kita kasih negara kita luas. Yes. Adakah lumur mati? Ya. Cing! Allah. Yes, orang pertama dah mati. Mantap Sudah, Samsung yang punya aku. Nampak kan aku dah nombor 1. Sudah, Samsung aku. Ini negara besar lagi ya. Boom, nampak? Aku ni dah negara terbesar. Setelah bukan akan Aina Sofia. Dapat juga jadi negara besar. Inilah. Aku pun nak merasa jadi negara besar di sana. Ya dengan hubungan aku. Ini. Kau berani datang tempat aku curi dan aku mati kau. Orang ni ya. Satu aja aku curi ni. Nak ambil tanah minta izin lah bro. Nampak Sofia? Nombor 3. Alamak nanti. No. Alamak. Kita kena lagi negara kita besar dan kaya. Negara kita kena kaya dan besar. Go. Kasih besar punya. Mantap. Ini baru mantap besar. Mantap tu tak besar macam ni tau. Kita kena size kita kena kasih kita besar. Sofia. Kau ada kata sangkut ke? Dapat besar. Mantap nampak lagi besar lagi. Aku tetap nombor 2. Aku nombor 1. Yeah. Ya. Siapa lagi yang nak cabar aku?
Jom kita ambil lagi. Sofia mati. Tangan dia macam tu. Kita mati orang. Dan kita ambil lagi. Tanah. Untuk dalil besar. Besar. Ini lah datang lah kali ni ya. Kalau berani sini lah datang. Yeay, bacon dah mati. Sudah mati dah aja. Sofia lagi besar dan gila. Mesti dah hadiah. Sofia, kau dah dekat dengan aku. Aku nak kalahkan bacon lagi. Dia aku betul. Cing! Allah! Aku dah kata Sofia kena lemah. Bacon pun lah. Kau ni kan Tambah lagi besar. lempang ke botol? Kita kasih lagi besar bro. Kita kasih sangat besar tanah kita. Tambah lagi. Kita kasih lagi besar. Oh my god. Tadi kita boleh steady tadi risau. La. Salah lagi. Wow. Senang je bro. Ya. Besar juga lepas aku grinding aku skip tadi. Besar juga akhirnya. Kita besarkan lagi dengan tanda darah kita di aman dan damai. Kita ada dengan Sofia yang rasa hidup di luar. Kita luaskan tanah. Daripada ikut Sofia berang. Aku hanyalah luaskan tanah. Bukannya aku nak dengan lain. Sofia. Aku dah kata Sofia tu tak aman. Sebab sampai dia tak aman. Aku dah kata Ya, makan. jangan Sofia. Enaknya. Sofia tak aman. Kalau Sofia tak aman langsung. Nampak aku damai. Nampak nasib baik aku berkawan dengan Vietnam kat sebelah aku ni. Nasib baik aku berkawan dengan Vietnam. Kalau aku tak kawan dia mati aku. Aku nak berkawan lah. No. Kawan dengan negara yang dekat je, itu Vietnam. Saya tak naklah bergaduh dengan Vietnam. Sebab yang besar. Baik bergaduh dengan negara kecil. Aku dah ada kawan. Sofia tak ada kawan. Bergaduh je dengan semua orang yang ada dekat sebelah dia tu. Kau bergaduh dengan Vietnam Ya, Sofia. Ini dengan Vietnam. Dapat tu, 456. Dapat dia dekat ni. 456. Wih, dia dekat tu. 456. Cuba korang zoom dekat tu yang nombor 2. 456. Mantap tu. Mesti kau ada kongsi game Mesti kau kawan si Jimin. Oh, Vietnam. Oh, aku dah jumpa dengan Vietnam yang kau kalahkan. Yang kalah. Sofia, aku dah kalahkan si Vietnam tu. Tak cakap terima kasih pun aku dah kalahkan musuh kau. Nanti dia serang balik. Kalau dia spawn pun, dia spawn kat tempat aku. Dia tak dapat ambil punya. Nampak si Vietnam. Nampak Vietnam tu.
Nampak dia tak berani nak dekat. Langsung nampak dia tak berani. Nampak dia tak berani. Nampak si Vietnam tu tak berani nak dekat langsung. Nampak aku. Berani dia dekat-dekat dengan kau. Nampak ini Vietnam. Sini lah datang. Kejap biru tu. Kena. Badan aku robot aku dah habis betul tak? Robot aku ada sikit je. Nasib baiklah aku berkawan dengan Vietnam. Aku tak berkawan dengan Vietnam. Vietnam perhatikan aku. Ni nak potong kau nak. Alamak. Vietnam tu aku nak berkawan dengan dia. Kalau tak apa. Ya aku. Vietnam. Ni nak ada frame macam mana? Dari dia ni. Macam mana kau nak berkawan dengan dia kalau kau dah cuba nak bunuh dia banyak kali? Sofia, macam mana kau nak kawan dengan dia kalau kau dah bunuh dia banyak kali? Tadi kau dah berkonflik. Sekarang kau dah berkawan pula. Kau dah berkonflik tu berkonflik dah berakhir. Kau best. Cepatlah berkonflik. Kau berkonflik tu. Tadi elok je aku nampak kau pegang. Sekarang ni langsung tak ada pegang lah. Pelik. Langsung tak ada pegang dah. Aku tak boleh kadangkan kawan aku tu. Kadang aku kadangkan kawan aku tu mati aku. Bacon ni serang aku. Bacon mana? Bacon Vietnam tu ke? Tidak boleh aku berkawan dengan Vietnam je. Nampak Vietnam sebelah aku ni. Janganlah dia boleh besar. Adik Aira jangan berani lawan dia tau. Vietnam kat sebelah aku ni dia boleh besar tau. Cuba kau cakap macam mana aku boleh survive daripada negara yang boleh besar? Dengan apa? Dengan apa aku boleh survive dengan negara besar ni? Aku buat apa dekat dia? Dia ni hilang ni. Kenapa kau keluar game? Aku tak kenal dia tu. Best lah. Boleh jom. Kita tak lah. Sebab kalah ni. Dah muak kalah dia. Mesti dah muak kalah, betul tak? Tak betul tu. Boleh kau dah kalah ni, nampak? Keliling aku Vietnam tu kau tak tahu. Semua Vietnam. Alamak, jangan aku nak. Vietnam jangan buat aku.
pun besar juga. Aku pun nak bergembira juga. Okay, rasa pun Vietnam tu kawan tau. Kalau kau lawan kau dah mati dah Vietnam. Ni nak jadi friend lagi sama ni. Kenapa nak jadi friend lagi? Aduh, dah lah aku dah habiskan tu. Aduh. Vietnam jangan tak. Wah, tak kuat. Vietnam jangan. No. Friend ah. Friend. Vietnam, Vietnam kita kawan. Kawan. Yang tu kan? Masuk ke sini. Kalau aku terambil ke tanah dia tu. Kita bau juga. Tak. Dan sekarang ni aku adalah anak dia. Sebab apa? Sebab aku kan jangan buat aku. Jangan buat aku botak. Jangan buat aku. Aku pun nak lalu juga. Tutup aku kepada keluasan ni. Jangan buat aku. Kenapa kau nak pergi dekat Vietnam tu? Aku nak tepung si Vietnam ni. Nampak? Jangan kau. Nanti dia pergi garis kau. Habis kau. Jauh pada aku. Kau jangan. Negara dia paling besar. Sebab tu kau bilang aku nak lalu lah botak. Aku nak lalu. Semua sebab kau. Dia patah balik. Tahulah kawan. Lain janganlah buat jalan. F I Yes, Vietnam dah kalah. Vietnam yang kecil tu masa aku. Apa? Masa aku Vietnam yang kecil dia dah kalah. Nampak? Nak je French macam mana? FREND. Ada besar. Ya guys. Tak ada lagi dah. Alah. Apa
semua sampai situ. Saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk ada subscribe. Orang video guys, tak ada. Jangan lupa aku lagi. Jadi semua ciao.